Inisiatif Sejahtera Madani menjadi langkah strategi kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan dan miskin tegar di negara ini. Meskipun baru dilancarkan Julai lalu, penglibatan rakan strategik dan maklum balas daripada golongan sasar adalah sangat memberangsangkan. Ikuti laporan Nur Ashikin Harun. Di Negeri Sembilan, beberapa pelaksanaan inisiatif itu telah mula digerakkan termasuk program outreach memangkas kemiskinan One Stop Center OSC. Pejabat Pembangunan Negeri menyasarkan untuk melaksana lebih 6 OSC sehingga Disember ini. Setakat ini, 4 telah dilaksanakan di kawasan Ampangan, Juah, Kota dan Seri Menanti. 2 lagi dalam perancangan iaitu di kawasan Repah Tampin dan Ulu Sepri Jelebu. Menariknya inisiatif Sumpah ini ialah bila selama ini KIR atau MIR kena datang ke pejabat, kena pergi pejabat daerah untuk mendaftar sistem migrasi. Sekarang kita sendiri yang datang dan kita telah war-warkan kepada semua pemimpin tempatan, pengurus JPKK, Tok Penghulu supaya war-warkan bersama-sama dengan masyarakat untuk sama-sama datang ke program Sumpah ini lah. Dan untuk menarik lebih ramai pengunjung dan juga memberi kelebihan kepada masyarakat, kita juga bawa sekali bersama dengan kerjasama KPDN KK untuk melaksanakan jualan rahmah. Program outreach memangkas kemiskinan One Stop Center dengan kerjasama Pusat Nadi juga merupakan salah satu strategi memangkas kemiskinan dalam inisiatif Sejahtera Madani. Orang ramai boleh juga datang ke Pusat Nadi untuk membuat semakan dan juga pendaftaran bantuan serta program lain yang ditawarkan oleh agensi berkaitan seperti JKM, Baitul Mal, Jabatan Pendaftaran Negara, LHDN, Perkeso dan juga Pejabat Daerah dan Tanah. Bagus, memang baik. Sebab nanti kalau orang kampung, kadang-kadang dia tak tahu kan nak pergi mana tempat tu kan. Tapi bila kerajaan nak buat macam ni, dia orang ada masa, ada peluang dekat dengan rumah. Jadi bagus dah datang kat sini. Macam makcik pun senang ni cek mana-mana yang patut kita nak tengok. Kita datang nak tengok. Bagus, saya suka lah, saya sokong. Jadi orang kampung semua senang lah. Saya pun senang. Sebab umur saya pun dah 70 tahun. Saya pun dah minta bantuannya, baru dapat kerajaan bagi. Syukur Alhamdulillah lah. Saya menjual muda, saya minta buatlah selalu. Senang orang kampung. Nak pergi jauh lah. Kita dah tua kan. Saya sokong. Bagus kerajaan kita baik macam ni, bagus. Alhamdulillah. Saya berterima kasihlah pada pejabat negeri dengan Datuk Menteri yang mana yang bagi sumbangan pada saya. Alhamdulillah lah, boleh membantulah saya. Bolehlah sebanyak kurang, nak kata banyak kurang ke apa saya tak tahulah kan. Tapi bolehlah buat membantu anak-anak saya, mengurangkan beban saya dekat rumah ni. Matlamat untuk mensifarkan golongan miskin di Negeri Sembilan melalui inisiatif Sejahtera Madani ini diharap dapat dicapai dengan kerjasama semua pihak melalui pelbagai bantuan segera serta program jangka panjang. Nur Ashikin Harun, RTM.